Masuk bajet 2025, yang hari ni dah umum balik bajet 2026, Datuk Seri tak buat. Datuk Seri PMX umum saja, tak arah buat kan. Si Sabu pun tak buat apa. Bantuan-bantuan ni sebut ni pula tak sampai. Lagilah orang marah, lagilah pembohongan. Jadinya hak mana saya terus pekak bingai bodoh ni kan semua kan. Termasuk orang-orang hak syok sendiri duk laung-laungkan konon itu ini terima kasih semua benda. Mailah pi turun sendiri. Ini bukan cerita politik, ni cerita real. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni nak ambil peluang sikit untuk nak respon berkenaan dengan bajet 2026 baru saja dibentangkan PMX. Ada perkara-perkara yang baik yang kita memang puji dan kita nantikan bagaimana mekanisme untuk pelaksanaan dia. Sebagai contoh yang memang saya nak sentuh, salah satunya bab benda yang dekat dengan saya adalah bab pendidikan lah. Bila mana diumumkan bahawa PTPTN sebagai contoh akan diberikan kepada golongan B40 ni, seramai 5,800 orang ni diberikan secara percuma kepada golongan B40. Yang kita memang menantikan bagaimana tekad cara pelaksanaannya itu, dan berharap betul-betul dapatlah kepada golongan-golongan rentan ni, golongan orang-orang susah ni, yang mana anak-anak mereka yang bakal mengubah nasib hidup keluarga ni, kita berharap betul-betul dilaksanakan dengan telus, dengan integriti dan sebagainya. Dan ini satu pujian yang kita berikan. Tapi kita masih lagi nak tinjau bagaimana mekanisme sebenar cara pelaksanaan dia. Kita tak mau hanya perkara-perkara ini diumumkan tapi indah kabar dari rupa. Seperti mana bila mai tang bab pelaksanaan tiba-tiba tak terlaksana. Sebagaimana contoh yang saya nak sentuh berkenaan dengan bajet belanjawan ni yang lebih memfokuskan kepada isu pesawah. Kat sini ada perkara yang agak melucukan ataupun agak samar. Kita tak faham daripada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat PMX, bila mana beliau menyatakan bahawa subsidi pertanian adalah yang tertinggi sebanyak 2.62 bilion untuk pesawah pada tahun 2026. Dekat situ ruang itu adalah ibaratnya seperti macam blanket kosong yang dia umumkan, sebab dia tak betul-betul jelas dekat mana agihan sumber ini pi. Sebab kalau tengok pada bajet 2025, PMX umumkan bahawa untuk kesejahteraan pesawah dan nelayan, tapi blanketnya dalam blanket yang sama, iaitu disebutkan kata pesawah dan nelayan, jumlahnya adalah 2.78 bilion. Ini bila seakannya diasingkan, macam tinggi sangat pula untuk pesawah, iaitu subsidi pertanian tertinggi 2.6 bilion untuk pesawah tahun 2026. Nelayan pun disebut pada jumlah yang tinggi. Baguslah bila kita dengar angka-angka yang besar ni. Cuma adalah benda yang menghairankan, sebab perkara yang diumumkan untuk bajet 2025 kenaan dengan subsidi bantuan kepada pesawah itu dan ini dan sebagainya, yang jumlah pun yang dinyatakan cukup besar 2.78 bilion ini, tetapi diulang sebut perkara yang sama oleh PMX, iaitu subsidi pertanian 2.62 bilion dikatakan terbesar untuk bajet 2026 ni. Bermula tahun ini, kadar insentif pembajakan dan insentif racun dinaikkan masing-masing kepada RM160 dan RM300 sehektar semusim. Kerajaan juga memperkenalkan insentif penuaian padi RM50 sehektar semusim. Bermakna setiap pesawah menerima bantuan kira-kira RM4,300 sehektar. Item-item ataupun antara benda-benda yang dinyatakan dekat sini adalah insentif pembajakan daripada RM100 sedia ada ditambah RM60 menjadikan RM160, tambah dengan insentif penuaian yang disebut bahawa adalah insentif baru ni adalah RM50 per hektar. Tapi saya nak ingatkan bahawa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Pertanian dah sebut perkara ni pada 11 Jun 2024. 11 Jun 2024, iaitu perkeliling menteri yang disebut 11 Jun 2024 sampai 2025, sampailah ni mekanisme dan masih tak dilaksanakan. Benda ni yang ada hanyalah insentif pembajakan 100 yang dah berjalan punya lama sejak zaman Datuk Seri Syabri Cik lagi ni, zaman dulu lagi, zaman Tok Nadok lagi memang ada dah ni.
Orang kata lepas tu benda tu berterusan sampailah ni. Kemudiannya diumumkan pada 11 Jun 2024 kata nak buat tambahan RM60 menjadikan RM160 per hektar untuk pembajakan dan RM50 satu insentif baru yang tak dilaksanakan lagi sampai sekarang kan? Dan yang mana baru diumumkan pula mekanisme itu ini nak mendaftar baru padahal dah umum daripada 11 Jun 2024 masuk bajet 2025 yang hari ni dah umum balik bajet 2026. Datuk Seri tak buat. Datuk Seri PMX umum saja, tak buat kan. Si Sabu pun tak buat apa dengan semua yang diumumkan. Dia adalah 4,300 per hektar untuk semua subsidi kepada pak tani berbanding yang lalu iaitu 3,790. Bermaksud RM510 pertambahan. Ni pertambahan daripada sedia ada ni, dia pertambahan. Yang subsidi yang ditambah adalah RM100 untuk racun SIPP, tambah dengan RM60 pembajakan, tambah dengan RM50 penuaian. Semua total pertambahan RM210. Jadinya baki ada lagi RM300. Kat mana tambah mana yang jadi RM4,300 ni? Sebab cara congok ni memang kita tak jelas kat mana duit ni semua pi dengan aturan yang sebenarnya. Jadinya kita nak tahu lah. Kita tak mau benda yang sekadar umum, benda tak laksana. Kemudian nak tanya Datuk Seri Perdana Menteri dan juga Mak Sabu sendiri, mana pi allowance tunggu tuai ni, ETT ni RM600 ni? Ini tak dinyatakan ni. Tapi kalau kira-kira balik, macam adakah termasuk, tak termasuk, sebab dikabarkan RM600 allowance tunggu tuai ni selama ni memang ada daripada zaman-zaman sebelum ni lagi ada, dan sekarang ni kononnya diteruskan, dan itulah yang dicanang dan diumumkan bagi allowance tunggu tuai kepada pak tani ni. Tapi kalau ditarik balik ataupun dah tak dilaksanakan, kenalah maklum ini pak tani duk tunggu-tunggu ni. Ada ke tak ni cerita dia? Ada ke tak? Janganlah Datuk Seri hanya sekadar umum tapi benda tak ada. Ni real ni Datuk Seri, bukan ni cerita benda bohong ni. Pak tani memang tanya ni allowance tunggu tuai ni mana? Insentif pembajakan ni yang dah umum daripada 2024 setahun. Saya hinggap ni, saya bercakap ni, berjabu dah, berbuih dah mulut. Masuk sidang DUN kita tanya berapa kenyataan surat yang dihantar KPKM, menteri yang langsung tak balas, langsung tak profesional. Berapa banyak lagi persoalan pertanyaan yang tak terjawab, main announce saja. Ni muhung lah Datuk Seri. Jadinya kita harap Datuk Seri janganlah kita umum kononnya benda tu jadi kulit saja, isi dia langsung tak dibuat. Isinya tu langsung orang tak rasa pun. Nampak ada kulit tapi isi rupanya tak ada. Rupanya buah tu buah artificial, buah muhung, buah-buahan yang plastik orang nak jual tu kan. Makan tak boleh nak kokak. Sebab pasal benda tu muhung, benda tu hanya nampak luaran saja elok duk jual. Macam itulah pesawah duk kena muhung. Hak rakyat tu tambah pula hak yang duk kaki-kaki saitro ni lah, hak belaan ni seperti mana Malaysia kini tu abang kata orang-orang yang untuk nak hak Datuk Seri dan sebagainya ni pun percayalah, tak apa rakyat ni pun punyalah percayalah, bodoh-bodoh lah. Padahal pesawah ni duk menanti kena kencing tu lagu tu juga. Cakap pasal mekanisme, banyak benda yang kena diteliti balik, banyak benda yang sebenarnya tak sampai kepada pesawah. Dan hak mana Datuk Seri umum kata kononnya itu ini dan subsidi, banyak perkara yang perlu dilalusi untuk sepatutnya subsidi ini sampai terus kepada pesawah. Daripada pelbagai subsidi yang ada, hanya beberapa subsidi saja yang sampai direct ke tangan pesawah. Banyaknya sampai kepada operator, ada yang pergi ke kilang-kilang, subsidi benih, subsidi baja, dahlah harga di pintu kilang yang tak sepadan, yang tak turun, tak berkadaran. Sedangkan ada kuasa bagi pihak kementerian untuk menurunkan harga benih itu kan, tapi tak diturunkan harga benih. Jadinya Pak Tani masih lagi menanggung kesan kenaikan diesel dengan kos input yang melambung tinggi dan juga
kos benih dan sebagainya yang juga tinggi, yang sebenarnya bila dinyatakan hasil belian padi itu diikat pada 1,500 per tan tu pun pulangan je masih tak sepadan. Pak Tani dengan macam-macam penyakit lah, macam-macam situasi alami yang menyebabkan Pak Tani hakikatnya pakai-pakai hidungnya, ada yang pun dah lemah tenggelam pun. Lepas tu semua bantuan-bantuan yang disebut ni pula tak sampai. Lagilah orang marah, lagilah pembohongan. Jadinya hak mana saya terus pekak bingai bodoh ni kan semua kan. Termasuk orang-orang hak syok sendiri duk laung-laungkan konon itu ini terima kasih semua benda. Mailah pi turun sendiri. Ni bukan cerita politik. Ni cerita real. Cerita real yang memang berlaku kat Pak Tani. Hampa turun sendiri, hampa tanya sendiri, hampa rujuk sendiri. Ada gerakan-gerakan Pak Tani ni seperti pesawah kan. Boleh tengok, baca ataupun nilai. Boleh tanya mereka, rujuk mereka. Ni bukan sembang pasal politik, bukan cerita politik kepatian. Ni cerita pasal kebenaran nasib yang ditanggung oleh Pak Tani. Tolong faham. Harap sedang